Aha. Baik, bersama lagi dengan Cik Kim. Kali ini ada soalan yang diajukan kepada Cik Kim. Kenapa ramai orang sekarang tertekan, hilang arah, susah nak kawal emosi, walaupun hidup nampak sempurna. Gaji kalau gabung suami isteri itu memang solid, 10,000, 15,000, 20,000 contoh. Dia tanya. Dan dia tanya lagi, kenapa penting untuk kita faham cara otak kita fikir dan bahasa dalaman yang kita guna dan apa fungsinya pada kehidupan kita. Sebab dia kata, setiap perubahan besar dalam hidup bermula daripada perubahan corak pemikiran dan emosi yang kita kendalikan sendiri. Betul ke Cik Kim? Jawapannya betul lah. Kan? Apa yang kita fikir ni, dia akan mencorakkan juga emosi kita. Jadi dia tanya pada Cik Kim, Cik Kim, apa sebenarnya kerjaya sebagai terapis neurolinguistik atau NLT ni? Apakah dia sekadar bercakap-cakap biasa atau macam mana? Dia ingin mengetahui berkaitan dengan persijilan terapis neurolinguistik ini. Jadi jawapannya paling mudah. Terapis neurolinguistik ini, dia menjadi seorang terapis yang boleh membantu individu untuk programkan balik minda dan emosi seseorang dengan mengubah cara berfikir dan mengubah cara pola komunikasi bercakap agar dirinya lebih tenang, yakin dan seimbang secara emosi. Itu dia secara ringkasnya. So dia tanya lagi, Cik Kim, kalau gitu macam mana? Saya berminat Cik Kim, saya ada kompeten, saya ada rasa nak mendalami ilmu macam ni. Macam mana nak jadi terapis NLP ini? Dia kata. So nak jadi terapis di bawah Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia, Neurolinguistic terapis ini, dia memerlukan jiwa yang kental, fikiran yang luas dan tanpa prejudis. Macam mana Cik Kim? Dia kata, saya betul-betul nak belajar ni. Terus hubungilah Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia di talian 019 2044 036. Bye-bye.